Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Mas'ud bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki telah mencium seorang perempuan, lalu dia datang kepada Nabi SAW dan memberitahu baginda, yakni tentang apa yang telah dilakukannya. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan ayat, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal layl innal hasanat yudhibna sayyiat. Bermaksud dirikanlah sembahyang pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan menghapuskan kejahatan, terutamanya sembahyang itu menghapuskan kejahatan, yakni dosa-dosa. Orang berkenaan lantas bertanya, wahai Rasulullah, adakah ini hanya untukku? Ini keistimewaan ini hanya untukku? Baginda menjawab, untuk semua sekali umatku. Jadi itu hadisnya, hadis yang kedua di bawah bab as-salatu kaffarah. Sembahyang itu adalah kaffarah. Dengan Imam Bukhari kemukakan hadis ini, maksud dianya sama juga dengan sebelum pada ni, hadis sebelum pada ni, iaitu untuk cerita kepada kita tentang kelebihan sembahyang, kelebihan sembahyang ataupun khasiat sembahyang. Apanya? Dia dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah kelebihan. Dan dosa-dosa tu macam-macam lah. Hak baru ni dia sebut dosa hak berkenaan dengan anak beranak, keluarga, anak bini, jiran dan sebagainya. Hak ni pula dosa dalam bentuk macam ni lah, dalam bentuk macam ni pun dapat dihapuskan oleh sembahyang juga. Air sembahyang, zikir, sedekah dan lain-lain. Tapi hak ni khusus dengan sembahyang sahaja. Sebab sebelum pada ni kan dia sebut puasa, amar bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, hak tu juga dapat menghapuskan. Di sini memang khusus sembahyang saja. Orang ni jelas tak ada buat benda lain. Selepas dia melakukan dosa tu, dia sembahyang. Jadi sembahyang tu dapat menghapuskan dosa. Tak apalah. Dalam hadis ni, ini hadis sahih, hadis paling sahih lah. Nombor dua, Muslim. Dalam Muslim juga dia hanya sebut seorang lelaki, seorang laki-laki. Dia tak sebut nama, tak ada nama. Jadi nama tu tak ada. Cuma dia sebut bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki telah mencium seorang perempuan. Sama ada nama lelaki atau nama perempuan, kedua-duanya tak ada. Bapa tak ada, ya ke tak ada, atau dalam riwayat-riwayat lain ada. Kalau ada, bapa sini tak ada. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Tak ada tu. Kalau lebih ada sebut nama. Di sini dia berkait dengan disiplin hadis juga, ulama-ulama hadis juga. Untuk mengetahui hak tu, kita boleh tengok ada nota di situ 887 nota. Tengok situ. Hafiz Ibn Hajar dan Al-Aini telah mengemukakan 6 pendapat berdasarkan
beberapa riwayat berhubung dengan lelaki yang terlibat dalam peristiwa yang tersebut di dalam hadis ini. Jadi ada banyak riwayat. Siapa dia? Pertamanya ialah Abul Yasar. Inilah yang sebutnya, yang ada dalam riwayat lain. Dalam riwayat Bukhari sebut dua tempat ni. Sini satu tempat lagi. Situ pun tak ada juga. Lagu ni juga. Lagu ni lah juga. Seorang lelaki gitu saja. Pertamanya ialah Abul Yasar Ka'ab bin Amr As-Sulami Al-Badri. Al-Badri itu maksudnya ahli Badar lah, sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Maknanya bukan sahabat-sahabat biasa ni, bukan calon-calon sahabat lah. Kalau sebut ahli Badar, ahli Uhud, gapo tu, demon ni di zaman kemudian, di zaman Sayyidina Umar dan seterusnya, kemudian dia dapat habuan daripada pihak kerajaan. Dia dapat habuan khusus. Dan mereka ni terbilang di antara sahabat yang terpilih lah. Kalau sebut ahli Badar tu, lebih utama lagi daripada ahli Uhud, lebih utama lagi daripada sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan-peperangan yang selepas pada tu. Lebih lah. Ahli Badar ni lebih. Lebihnya sehingga ada seorang sahabat kan, kita jumpa dah sebelum pada ni. Kita jumpa dah sebelum pada ni. Dia pecah rahsia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi Mekah, nak pergi takluk Mekah kepada orang-orang kafir Mekah. Pecah rahsia. Jadi dia kirim surat kepada orang sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan nak jaga dia melalui mukjizat lah. Tuhan beri ke dia, dia boleh tahu. Dia kata pergi cari orang Tina, pergi cari surat tu, jangan buka awak mari. Awak mari. Orang Tina tu ada dengan dia surat. Jadi sahabat-sahabat 2-3 orang pergi jumpa dengan dia lah. Tanya dia, tak ada. Lepas tu dia ni pun bukan percaya kan Nabi ayat. Mestilah tak, mesti ada. Jadi akhir sekali desak-desak, kalau tidak, kalau tak pun kami akan telanjangkan kamu. Dia pun tak lagi lah, walaupun tidak Islam pun malu juga. Jadi dia pun buka bui surat tu. Heret dia pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka surat tu. Itulah cerita tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil dia lah. Saya nak Umar, kira nak penggar dah kepala dah. Dia minta izin dah. Ni apa ni, munafik dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh. Kiranya tentu Tuhan sudah tahu, kata dia. Sehingga dia berkata kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah apa saja kamu, aku dulu lagi, daripada awal lagi telah mengampunkan kamu. Telah mengampunkan. Setara tu lah ahli Badar ni. Ahli Badar ni setara tu. Kalau nak kiranya hukum bunuh tu, boleh bunuh, pecah rahsia. Pecah rahsia tentera. Berapa ramai sahabat-sahabat Nabi tu boleh mati tu dengan sebab dia. Tapi Nabi SAW kata begitu. Itulah nak ayat aku duduk kat ahli Badar setara tu. Dia kena ingat hal tu juga. Dia ingat cerita ni. Tak apa. Cerita ni, nama Abu Yasar tersebut dengan jelas di dalam riwayat Tirmizi di bawah ini. Dalam Tirmizi ada, dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, tapi dalam Tirmizi ada. Sebab Tirmizi ni kedudukan dia nya kitab tu rendah, jauh lah nak banding dengan Bukhari Muslim tu. Jadi kitab rendah ni dia capur banyak lah, sikit.
tidak berapa itu benar lah, bersih benar, tapi dah juga tapi masih ada lagi. Inilah riwayatnya. Ini riwayat dia. Jadi kita ambil terjemahan panjang, nak baca Arab tu pula kan. Boleh baca dah tu, bagi aku ada dah. Bermaksud Abu Yasar menceritakan, katanya, pernah seorang perempuan datang kepadaku untuk membeli buah tamar. Saya berkata, yakni kepada perempuan itu, sebenarnya di dalam rumah ada lagi buah tamar yang lebih elok daripada yang ini, kata dia. Perempuan itu pun masuklah ke dalam rumah bersamaku. Dia cerita ni. Terus aku menerpa ke arahnya, lalu menciumnya. Dia tekan, cium. Kemudian aku pergi menemui Abu Bakar dan menceritakan kepadanya apa yang telah berlaku. Kata Abu Bakar, tutuplah keaiban dirimu dan bertaubatlah. Jangan diceritakan kepada sesiapa cerita ini. Itu Abu Bakar kata. Aku tidak dapat sabar. Lalu aku pergi pula menemui Umar. Setelah menceritakan kepadanya tentang apa yang telah berlaku, Umar berkata seperti Abu Bakar juga, iaitu tutuplah keaiban dirimu dan bertaubatlah. Jangan diceritakan kepada sesiapa cerita ini. Jadi royak siapa? Aku tetap tidak dapat menahan diriku. Akhirnya aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, lalu menceritakan kepada baginda tentang apa yang telah berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beginikah caranya engkau melayani isteri pejuang yang telah keluar untuk berjihad di jalan Allah? Mendengar tempelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Abu Yasar berasa amat kesal, sehingga beliau terfikir, alangkah baiknya kalau sehingga ke waktu itu beliau belum lagi memeluk agama Islam. Beliau bahkan terfikir dirinya sudah tentu merupakan salah seorang ahli neraka. Kata Abu Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk lama juga, sehinggalah diwahyukan kepada baginda firman Allah berikut ini, yaitu wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang hendak ingat. Bagi orang-orang yang hendak ingat. Kata Abu Yasar, setelah itu saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun membacakan ayat itu di hadapanku. Maka para sahabat bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah khusus untuknya, yakni ayat ini khusus untuknya sahaja atau ia untuk semua orang? Nabi SAW bersabda, bahkan untuk semua orang. Tak apa, itu ceritanya. Mana ada sebut Abu Yasar. Abu Yasar tu orang panggil kunyah, spesial Arab ni dia guna kunyah, nama panggilan. Abu gapo-gapo, Ibnu gapo-gapo, dia gitu kan. Dia tidak sebut nama sebenar. Nama sebenarnya sebab kata tak adalah Ka'ab. Dia. Selepas mengemukakan hadis ini, Imam Tirmizi menyatakan kedudukannya dengan berkata, ni komen Imam Tirmizi ni selepas dia mari hadis tu, dia komen, hadis ini hasan gharib. Qais bin Ar-Rabi' telah dikatakan dhaif oleh Waqi' dan lain-lain. Habis itu Pak Imam Tirmizi kata, lepas tu kita tambahlah pula, antara tokoh rijal hadis yang mengatakan Qais bin Ar-Rabi' dhaif ialah Abu Hatim
Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali ibn Al-Madini, Nasa'i, Daraqutni dan lain-lain. Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya, kenapa mereka, yakni ulama-ulama hadis, meninggalkan, maksudnya tidak mahu menerima hadis-hadisnya. Meninggalkan tu mana tak seterima. Apa ulama hadis tak seterima hadis dia? Jawab Ahmad, kerana dia berfahaman Syiah banyak tersalah, yakni dalam meriwayatkan hadis-hadis, dan banyak pula riwayat-riwayatnya yang mungkar. Yang mungkar. Al-Bazzar, At-Tabarani, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan lain-lain juga turut meriwayatkan hadis Tirmizi ini dengan beberapa perbezaan pada lafaznya. Di dalam isnad mereka juga terdapat Qais bin Ar-Rabi' ini. Lain-lain semua ada Qais bin Ar-Rabi'. Mana? Ni kalau dalam tengok teks asal tu, Arab dia tu, Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Yazid bin Harun qala akhbarana Qais bin Ar-Rabi'. Situ perawi nombor 3. Itu dalam silsilah sanad tu, kita panggil itulah sanadnya. Silsilah sanad tu nombor 3. Orang nombor 3 Qais bin Ar-Rabi'. Jadi orang lain semua ambil cerita ni mesti ada dia. Cuma Al-Bazzar di dalam musnad dia seorang, dia tukar nama Qais itu dengan orang lain, dengan Syarik, perawi lain, namanya Syarik. Kata Al-Bazzar, kita tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan dengan lafaz ini, melainkan daripada Abil Yasar. Kita tidak mengetahui ada orang lain meriwayatkan daripada Abil Yasar selain Musa bin Talha. Tidak ada orang yang meriwayatkan daripada Musa pula kecuali Uthman bin Abdullah bin Mawhab. Syarik dan Qais, dua orang. Syarik dan Qais meriwayatkannya daripada Uthman tadi. Kami mengemukakan hadis Syarik kerana beliau lebih baik daripada Qais. Itu sebab dia tahu dah Qais ni orang akan pertikaian. Jadi dia tukar, dia tak ambil perawi itu, dia ambil perawi seorang lagi. Tetapi Syarik juga seorang perawi yang dhaif. Semua bagi dia molek sikit. Molek pun sakit juga, bermasalah juga. Jadi itu bendanya. Tadi kan kita sudah tahu dah siapa Abu Yasar itu, namanya Ka'ab bin Amr As-Sulami Al-Badri, ahli Badar. Bila begitu, dia ni ahli Badar. Lama kan orang kata lah. Dia bukan tadi kita ayat dah kan, Nabi kata ahli Badar buat gapo pun Tuhan ayat dah, dia ampun dulu lagi. Sebab tu patut buat ahli Badar ni berani buat benda lagu ni. Lama kan orang kata begitu. Tapi kalau dia berani sungguh, jadi dia tahu dah Tuhan mengampunkan dosa dia, apa dia sedih sangat pergi jumpa dengan Abu Bakar lagi, dengan Umar lagi? Kalau kita mengambil kira riwayat Tirmizi, lepas tu pergi jumpa dengan Nabi dah berasa begitu umur tu, dah tahu dah kan dosa dia ampun dulu lagi, dapat kau setara tu je buat, bukannya lebih, dapat kau setara tu je. Jadi lagu mana? Tidakkah dapat bercanggah? Di satu pihak hadis tak apa, dia setara tu sepatutnya dia tak kisah lah. Apa lagi Sayyidina Abu Bakar rakyat dah, tak usah duk rakyat kau orang lah, duk senyap taubat sudah, kira-kira maklum dah tu, tahu dah. Tapi apa dia tidak senang hati gitu. Tu jadi nampak ada percanggahan di situ. Sebab perkara yang keduanya, sahabat-sahabat ni dia ada musuh. Siapa dia musuh dia? Musuh dia Syiah. Kan perawi dia Qais bin Ar-Rabi' tu Syiah. Imam Ahmad kata, bukan kita kata tak boleh benda ni berlaku daripada sahabat ahli Badar sekalipun. Boleh, memang boleh. Lebih besar lagi daripada ni pun ada berlaku daripada sahabat. Cuma hanya sebut nama. Hak berlaku tu tak apa. Sebut nama dengan terang orang ni, kan? Tak boleh kita pakar.
kalau selagi hadis tu tidak sahih. Sebab apa? Ini maruah sahabat. Tercemar maruah dia. Jadi kita tak boleh pakai. Itu kaedahnya. Itu kaedahnya. Tapi kadang-kadang padahal Imam Tirmizi kata dah, Imam Tirmizi bagus dari segi kitab dia tu nak banding dengan kitab-kitab lain, sebab dia royak. Dia royak. Ni tarafnya hasan gharib. Dia tak kata sahih. Dia tak kata sahih. Gharib maknanya dhaif. Hasan itu hadis dhaif banyak, tapi semua saluran-saluran dia tu dhaif belaka. Bagi Imam Tirmizi hasan. Hasan dia tidak serupa dengan orang lain. Kalau orang lain hadis dhaif, hadis sahih lah juga, cuma perawi dia tu kurang sikit. Dari segi sifat-sifat perawi sahih tu kurang sikit, jadi hasan. Tapi hasan Tirmizi ni tidak begitu. Kita tak boleh kata boleh buat hujah dah ni. Moga Imam Tirmizi kata hasan. Tak boleh. Hasan bagi Tirmizi ni dhaif. Hadis tu dhaif. Walaupun ada banyak saluran, semua kata saat ni lah, dalam kitab ni ada, dalam kitab ni ada, tapi akan jumpa juga dengan dia tu. Ada juga dia. Gimana apa? Akan jumpa juga dengan hak dhaif. Jadi bagi Tirmizi hasan dah lagu tu. Kita faham lah. Kita faham lah istilah dia tu. Jangan duduk pakai hasan dia tu sebab hasan orang lain. Tak boleh lah tu dia. Jadi kita kena faham dulu lah. Jadi ada Syiah, dan Imam Tirmizi kata dah lah tu. Dia kata ni Qais bin Ar-Rabi' telah dikatakan dhaif oleh Waqi' dan lain-lain. Dia kata dah ada tokoh ulama rijal. Ulama rijal ni ulama perawi, ulama yang mengkaji tentang perawi-perawi hadis tu. Perawi ni setara mana, perawi ni setara mana, itu orang panggil ulama rijal hadis. Rijal hadis tu mana perawi-perawi. Dia satu ilmu pula, satu cabang ilmu hadis. Tidak semua orang yang pandai hadis tu dia boleh juga tu. Tak semua. Tak semua. Jadi sebab ginilah, kita kata orang pandai tafsir Quran, pada dia ngaji sedap kan? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi dia sedap ngaji. Gitu. Ni pun satu cabang lah. Hadis juga, tapi cabang lain. Lepas tu ada siapa pula. Jadi berapa perkara ni ada dalam. Berapa perkara. Dan dalam hadis ini dia sebut dia cium saja. Lepas tu tak ada cerita nak beli buah tambah masuk dalam rumah, tak ada. Boleh jadi orang kata tu cerita reka. Hak panjangnya ni lah sebab nampak sesuai. Sebab itulah bukan sebagai orang yang keliru. Jadi nak pakai juga dia pun tahu. Dia tahu dah kedudukan hadis ni. Tapi kalau kita tidak kaitkan dengan nama seseorang, cerita tu lebih kemah, tak sedap. Pasal dia dah cerita. Cerita ni memang lagu tu. Kalau ada tokok tambah tu kau sedap dah. Bubuh asal garam pula dah. Bubuh ke dia panggil? Iyalah, orang-orang ikan tu ke dia bubuh. Gai kunyit. Gai kunyit. Gai kunyit pun padan. Dah sedap dah. Belum lagi bubuh golai lagi dah. Kalau goreng saja pun boleh dah. Tapi kalau tambah tu ni, kan memang lagu tu sifat cerita. Terangah berlaku lah orang dah. Tapi kita tak boleh orang mengaji hadis tak boleh lagu tu. Tak boleh. Kalau setara dia setara tu, jangan berlebih. Jangan berlebih. Cuba kita tengok lagi. Sambung tadi dah. Menurut Hafiz Ibn Hajar dan Al-Aini, hadis inilah yang paling sahih berhubung dengan nama orang yang telah menjadi sebab kepada turunnya ayat 114 surah Hud tadi. Hak ni lah paling sahih. Kalau ada pun bagi mereka ni, kalau ada pun hadis hak cerita dengan sebut nama, hak ni lah hak paling sahih. Kita jangan ingat hak paling sahih tu mana, banyak lagi hak lain hak sahih. Hak ni hak paling sahih. Dah bukan gitu. Cara kita hadis tidak gitu.
Dia kata hak ni paling sahih atau hak ni lebih sahih. Jangan kita kata hak selagi itu sahih juga, cuma tidak lebih. Hak ni lebih. Jangan kita kata gitu selalu. Boleh jadi gitu. Dia ada 3 makna. 3 makna. Kalau kata gitu. Satunya, bila sebab kita katalah, dua kan, mana ataupun dua benda, mana comel hak ni tengok ni? Mana comel? Mana kedua-duanya comel? Kita nak tanya mana lebih comel. Hak salah gitu comel juga kan? Gitu. Asal. Jadi lebih sahih, maksudnya hak salah gitu pun sahih juga. Hak ni lebih sahih atau paling sahih. Bila kata paling sahih tu banyak lagi lah hak lain-lain. Jadi hak lain tu sahih juga. Semakna. Yang kedua, makna dianya paling sahih tu ialah atau lebih sahih, maknanya lebih sihat. Lebih sihat daripada hak salagi. Hak salagi tu tidak sahih, dhaif. Hak ni pun dhaif juga, tapi ingat dhaif dia nak banding dengan hak tu. Seperti gini, dalam wak ikutlah wak ke apa pun dah. Dalam wak kita pergi, doktor pun kata hak ni lebih sihat lagi daripada hak. Kalau sihat tu doa dia dalam wak. Apa dia tahan lagi dalam wak? Dia kata lebih sihat tu nak banding dengan hak lagi. Hak lagi tu lebih berat daripada hak ni. Hak ni pun sakit juga. Kadang-kadang dalam hadis ni dia guna gitu. Lebih sahih tu dengan makna lebih baik daripada hak lagi. Hak ni pun tak molek juga. Hak ni situ, hak ni pakai gitu. Hak ni yang kedua, dengan makna yang kedua. Yang ketiga, lebih sahih dari segi makna dia. Dari segi makna dia tu sahih. Tidak semestinya sanad dia sahih, hadis tu sahih. Lebih sahih tu tengok dari sudut tertentu lah. Boleh jadi dari segi makna dia, dari segi sanad dia, gitu. Lebih baik, dengan makna lebih baik, bukan dengan makna lebih sahih dalam istilah hadis tu dah. Gitu. Jadi ada 3 makna tu. Jadi hak ni dia kata hak paling sahih. Dah kalau paling sahih tu pun dhaif. Tak tahu hak lain. Hak lain tu kalau tak sahih lagi lah lain. Dia bawah daripada hak ni. Dan hak ni pun dhaif dah. Dan hak ni pun kita tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai. Bukan masalah kelebihan orang ni, masalah keaiban orang ni. Kalau kelebihan bolehlah pejam-pejam mata dah. Tak apalah, yang lebih lah ada lah tu ke mana-mana tu kelebihan dah. Untuk kelebihan fadilat manaqib kau ni dak ni. Alah kau kurangnya orang ni. Jadi tak boleh pakai. Hadis setara ni tak boleh pakai. Sebab dia kata hak paling sahih pun ada kalau sebut nama hak ni. Hak lain kalau ada kita dengan sendiri lah. Dhaif belaka. Hak ni pun dhaif. Cuma hak ni ingat sikit nak banding hak lain. Hak lain teruk lagi. Teruk lagi. Al-Aini bahkan menulis. Cuma hak ni masalah yang jadi kita jadi panjang tu. Al-Aini bahkan menulis, menerusi hadis ini Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa Abu Yasar lah yang merupakan sebab nuzul kepada ayat 114 daripada surah Hud yang tersebut di dalam hadis yang dikemukakannya. Jadi dia faham Al-Aini ni pensyarah Bukhari juga. Dia kata Imam Bukhari buat kesimpulan gitu dah. Imam Bukhari nak isyarat ke dia dah. Cuma oleh kerana hadis Tirmizi itu tidak sahih, dia sekadar isyarat. Tapi dia nak ayatnya sebab tu ayat ni berkait dengan dia dah. Dia kata. Padahal tu kita tak setujulah. Dah kata dah tadi, hak ni hak paling sahih. Hak paling sahih tu kan dhaif. Takkanlah Imam Bukhari nak pakai hak dhaif tu nak menentukan hak tidak jelas dalam hak sahih ni. Tak boleh tu. Itu kita merendahkan taraf Bukhari, jatuh Bukhari. Mana Imam Bukhari pakai juga untuk menentukan nama tu hadis dhaif. Tapi dia kata gitu. Tak kena tu. Walaupun dia pensyarah Bukhari pun biarlah. Biarlah tu dia. Itulah kata. Namun bagi penulis,
Hadis yang dikemukakan Bukhari di atas tidak menyebutkan siapa sebenarnya orang yang terlibat dalam peristiwa yang tersebut di dalamnya. Agak sukar untuk diterima bahawa Imam Bukhari telah menggunakan hadis dhaif yang dikemukakan oleh Tirmizi dan lain-lain itu dalam menentukan siapakah sebenarnya yang merupakan sebab nuzul bagi ayat berkenaan. Tak pernah siapa. Dia kena tengok orang juga. Nak terima-terima ni. Kita nak kata benar siapa dia kata. Dia katalah tu. Dia pakar tu. Kita tengok orang juga. Tak boleh buat orang serupa. Jadi soal Imam Tirmizi, dia bangga apa ni, kerana Imam Bukhari ada ambil 2 hadis daripada dia. Imam Tirmizi ni anak murid Imam Bukhari. Kira-kira Imam Bukhari tahu juga hadis ni dia tak ambil sebab moga kitab dia tu kitab sahih, apa nak ambil dhaifnya. Tapi dalam Tirmizi 2 tempat Imam Tirmizi kata sami'a minni Muhammad bin Ismail hadzal hadis. Dia kata Muhammad bin Ismail tu Imam Bukhari lah ambil hadis ni daripada saya. Nyuhur dia. Nyuhur lah, kita kata bangga lah. Padahal hadis tu memang Imam Bukhari ambil, tapi kedua-duanya dia tak masuk dalam kitab dia. Dalam kitab sahih dia tak ada. Dia ambil. Tapi dalam Bukhari tak ada hadis. Kita tahu tu Imam Bukhari ambil, botol Tirmizi riwayat. Kalau tidak, tak tahu. Sebab dalam Bukhari tak ada. Satu hadis riwayat Ibnu Abbas berhubung dengan makna lina dalam Quran. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Lina tu makna dekap. Itu sah. Yang kedua, Nabi kata kepada Sayyidina Ali, tak ada orang lain boleh duduk dalam masjid ni dalam keadaan berjunuk kecuali aku denganmu. Kedua-duanya tak pakat hadis. Lepas tu apa yang Imam Tirmizi ambil tak pakat? Jangan kata ke dia. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Dia gini, supaya apa kita kata orang ni dia ambil bagai tak pakat. Dah. Siapa dia ambil? Kodok kutip siapa dah? Memang kerja dia. Kutip siapa? Lepas tu dia nak apa dia? Kita semula. Gitu maksud dia. Dia bukan nak ambil hak zaman, hak baru dah. Dia nak kita semula. Dia ada maksud dia sendiri. Jadi begitulah dengan Imam Tirmizi. Imam Bukhari faham maksud dia. Tapi nak ayatnya dia kata Imam Bukhari tak tahu hadis tu. Imam Bukhari ambil dengan dia. Tapi Imam Bukhari masuk ke dalam kitab dia. Dah. Jadi tidak semestinya kalau seseorang tu tahu, dia akan ambil, dia akan isyarat, dia akan kaitkan sesuatu peristiwa dalam kitab dia dengan hak tu. Tak mesti. Tengok hadis tadi, dia terima daripada Tirmizi. Apa dia tidak bubuh dalam kitab dia. Sopo juga ni. Apa kita nak kaitkan Abu Yasar tu dengan orang ni? Hak disebut orang lelaki ni saja dalam hadis ni, hak sahih ni. Sedekah tu tidak sahih. Tak patut tu lagu tu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Mardawai terdapat satu riwayat daripada Abi Umamah bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia terus berkata sebanyak 1 kali atau 2 kali, wahai Rasulullah, laksanakanlah hukuman had yang ditentukan oleh Allah ke atas saya. Baginda SAW tidak menghiraukannya. Sesudah sembahyang selesai ditunaikan, Allah menurunkan ayat 114 surah Hud tadi. Yang kedua. Yang ketiga, Abu Ali At-Tusi di dalam kitab Al-Ahkam meriwayatkan menerusi saluran riwayat Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ni meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Layla ini tidak sempat mendengar apa-apa daripada Mu'adz. Dia ambil daripada Mu'adz. Kata beliau, pernah Nabi SAW didatangi seorang lelaki. Ia berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, apa katamu tentang seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan?
Mereka tidak mengenali satu sama lain. Lalu tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya melainkan dilakukan lelaki itu terhadapnya, kecuali persetubuhan. Buat belaka, semua kecuali persetubuhan, ya tidak. Allah buat belaka. Kata Mu'adz, saya pun bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat 114 surah Hud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu berwudu dan bersembahyang. Kata Mu'adz, saya pun bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah ia khusus untuknya atau untuk sekalian orang mukmin? Jawab baginda, untuk sekalian orang mukmin. Itu yang ketiga. Yang keempat, Muslim, Imam Muslim itulah dalam Sahih Muslim. Muslim pula dengan isnadnya meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, saya telah mengerjakan seorang perempuan. Yang mengerjakan itu maksudnya melakukan hubungan seksual lah dengan seorang perempuan jauh di penghujung Madinah ini. Segala-galanya telah saya lakukan terhadapnya kecuali persetubuhan. Ini saya di hadapanmu. Hukumlah saya dengan apa saja hukuman yang engkau mahu. Pada ketika itu berkatalah Umar, sebenarnya Allah telah pun menutup kesalahanmu itu. Alangkah baiknya kalau engkau tidak mendedahkannya. Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa. Maka pergilah orang itu. Kemudian Nabi SAW menghantar seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang kembali, Rasulullah SAW terus membacakan di hadapannya ayat 114 surah Hud tadi. Maka berkatalah salah seorang yang hadir, wahai Rasulullah, adakah ini khusus untuknya? Jawab baginda SAW, tidak, bahkan ia untuk sekalian manusia. Ini manusia Islam lah. Jadi kalau kita perhati ni kan, ada yang baca saat ni, hadis 2, 3 dan 4 juga tidak jelas menyebutkan Abu Yasar lah orangnya. Ada beberapa riwayat. Ada sebut Abu Yasar? Tak ada. Jadi kita nak bela Abu Yasar lah di sini. Boleh berlaku daripada Abu Yasar, daripada siapa pun. Tapi nak sebut nama dalam riwayat tu tak ada. Tak ada dalam riwayat ni. Riwayat 3 dan 4 bahkan mengemukakan orang berkenaan telah melakukan segala-gala yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya. Sedangkan riwayat Bukhari di atas hanya mengemukakan kisah seorang lelaki yang telah mencium seorang perempuan semata-mata. Ni buat belaka ni. Macam mana kita nak kaitkan dengan Abu Yasar? Kalau kita perhatikan riwayat yang dibaca tadi, dia beza tu, tidak serupa tu. Tak boleh kita nak kaitkan dengan Abu Yasar. Di sinilah letaknya percanggahan besar di antara riwayat Bukhari dan riwayat-riwayat lain yang dikemukakan oleh Al-Aini tadi. Jadi semua riwayat-riwayat tadi dikemukakan oleh Aini. Jadi dia seseolahnya nak riwayat Abu Yasar lah. Sedangkan riwayat ni tak ada jelas, kecuali riwayat Tirmizi tadi. Riwayat Tirmizi tadi ada jelas. Hak tu riwayat Tirmizi itu tidak sahih. Jadi kemukakan itu untuk apa? Untuk apa? Jadi kita ni dia kena ada adab, disiplin dengan sahabat-sahabat ni. Tahu dah dia tu tidak masuk, tapi kena beringat sikit dengan sahabat ni. Dan saya pun percaya Aini pun tidak nak memusuhi sahabat. Dia tidak Syiah. Dia tidak. Cumanya ialah dia cuba-cuba. Percubaan dia tu tahu sejauh dia cuba tu setara tu ialah boleh. Benda tu tak boleh nak apa geng. Tu ialah boleh. Dia tidak ada maksud, insya-Allah tak ada maksud nak mencela sahabat. Dia pun akidah seperti kita juga. Cumanya gitu dia tulis tu kepada orang yang tidak faham. Boleh jadi dia akan buat kesimpulan lagu lain. Jadi tak comel. Kalau ada hak sahih tadi,
Macam dalam Muslim kan, kita sepatutnya, dia tak sebut juga nama siapa. Sepatutnya gini, pengajaran hak kita kena ambilnya. Pengajaran gapo dia, iaitu sahabat-sahabat ni orangnya lagu mana. Kalau dia buat kesalahan, dia akan pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, dan dia bersedia menerima hukuman apa saja. Tak tahu lagi nak hukuman lagu mana tu, dia bersedia. Di situlah menunjukkan kuat iman dia. Nak tergelincir, tersasar, tersalah, boleh, manusia boleh. Nak rayaknya setinggi-tinggi sahabat tu, boleh berlaku. Jadi kalau kita orang biasa ni, sahabat-sahabat ni, kita kena ingat, mengikut ulama-ulama ahli sunnah, dia kata setinggi-tinggi tu wali hak tidak sahabat, tak boleh nak lawan kurang-kurang sahabat pun, bawah lagi tarah dia. Bukan bermakna sahabat ni dia tidak melakukan dosa langsung, tak terpelihara, tak, bukan gitu. Tapi kita kena tengok apa dia. Bila dia insah sungguh, dan dia sanggup menerima hukuman apa pun. Dia tak tahu lagi hukuman tu apa dia. Namun kan kena sebab kau gapo kau dah, tak tahu. Tapi dia bersedia dah tu. Dia bersedia. Jadi memang kita tidak menafikan benda ni ada berlaku beberapa kali, sebab cerita tu latar belakangnya berbeza. Beberapa orang ni telah berlaku, mungkin sahabat yang besar sekalipun berlaku. Tapi kita kena tengok di sebalik tu apa dia, pengajaran mereka serah diri. Tu kalau orang lain berani ke lah, dan dia jadi resah. Kalau kita terima dia ahli badar lah, kalau kita terima lah ahli badar, walaupun kita kata dah tadi Nabi raya Tuhan ampun dosa dia tak boleh tidur dia. Tu sifat dia. Kalau kita sedap hati dia lah kan, dia kata ahli syurga dah ada, dia tidak, dia akan resah, tak puas hati, kita tanya tu, kita tanya orang ni. Berlaku, boleh berlaku. Nak wayaknya orang tinggi-tinggi tu, dia bukan makna tak ada salah, tapi bila dia salah, dia ingat Tuhan, dia ingat Tuhan. Itu bezanya. Dan nak jadi orang tinggi ni bukan bermakna kita ni kita tak ada dosa, tak melakukan dosa. Dan kita nak tengok, nak terima seseorang tu tinggi, jangan tengok dia jak budak lagi betul dah faktor, tak mesti gitu. Berapa ramai sahabat-sahabat ni yang dulu teruk, tak boleh tengok dulu, tengok ke dia lagu. Itu ajaran agama kita ajar kita. Dan jangan kita putus asa. Tak ada apa ada kalau dalam ni ada. Manusia boleh berubah. Tuhan boleh angkat dia tinggi lebih pada orang lain pun boleh, kalau dia nak. Jangan mudah putus asa daripada rahmat Allah. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Dia gitu boleh jadi. Selebih-lebih manusia pun boleh jadi. Itulah yang kita dapat pelajari daripada apa yang berlaku kepada sahabat. Sepatutnya situlah pengajarannya. Itu yang pertama baru tu. Ni yang kedua, orang yang kedua sebut nama. Sebut nama dalam kitab. Keduanya ialah Amar bin Ghaziyah bin Amar Al-Ansari Abu Habbah At-Tammar. Riwayat Abu Saleh daripada Ibni Abbas dengan jelas menyebutkan namanya. Kisahnya adalah seperti berikut. Ini kisah. Ada seorang perempuan datang kepada Amar bin Ghaziyah untuk membeli buah tamar. Kata Amar, tengok, serupa macam tadi. Ni orang lain pula, serupa macam Abu Hasan tadi. Di dalam rumah saya ada lagi buah tamar yang lain. Masuklah ke dalam. Setelah perempuan itu masuk ke dalam rumah, dia terus memegangnya dengan kuat dan bertindak kasar terhadapnya. Dilakukannya terhadap perempuan itu segala-galanya selain persetubuhan. Bila syaitan meninggalkannya,
menyesallah dia atas apa yang telah dilakukannya. Seterusnya dia pergi menemui Nabi SAW. Maka berceritalah dia kepada baginda SAW. Katanya, wahai Rasulullah, saya telah memegang seorang perempuan dan melakukan terhadapnya segala apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Cuma saya tidak melakukan persetubuhan sahaja. Dia pergi mengaku terang gitu. Kata Nabi SAW, aku tidak tahu. Marahlah kira-kiranya. Tak tahu ni tak? Tak tahu. Marahlah, cara marah. Baginda SAW tidak menjawab apa-apa. Kemudian masuklah waktu sembahyang. Setelah selesai mereka bersembahyang, jadi dia pun turut sembahyang juga. Turunlah ayat 114 surah Hud. Jadi maknanya, hak mana sah ni? Hak ni pun kait dengan surah ayat tu juga. Hak tadi pun kait dengan ayat tu juga. Hak mana sah? Tengok jadi celaru. Hak mana sah? Tadi nama lain, ni nama lain pula. Itulah jadi tak sedap. Tak sedap. Riwayat Abu Saleh daripada Ibn Abbas ini dikemukakan oleh Ibnu Mandah menerusi saluran Al-Kalbi daripada Abi Saleh. Al-Kalbi adalah seorang perawi yang terkenal dhaif. Dia bahkan terkenal sebagai pendusta, pereka hadis dan perawi hadis-hadis maudhu'. Tak boleh pakai. Dah tak ada, comel sekali. Dah tu tak lagi. Jadi kalau sebut nama mesti ada masalah. Ketiganya ialah Mu'attib. Beliau adalah seorang lelaki Ansar. Demikianlah sebut Ibnu Abi Khaythamah di dalam tarikhnya sebagai hadis Ibrahim An-Nakhai. Kata Ibrahim An-Nakhai, pernah seorang lelaki Ansar yang dikenali dengan Mu'attib datang kepada Nabi SAW. Riwayat ini mursal dan tidak boleh dijadikan hujah. Ni riwayat mursal. Mana cerita ni perawi dia tidak cukup lah, tak ada sebut siapa dia aja, sahabat. Jadi riwayat mursal tak boleh pakai, tak boleh nak buat hujah juga. Jadi ni pun dalam ni pun ada sebut nama juga, tapi nama lain, bukan Abu Yasar. Keempatnya ialah Abu Muqbil Amir bin Qais Al-Ansari. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan namanya di dalam Nawadir Tafsir kitab dia. Katanya dialah orang yang menyebabkan turunnya ayat 114 dari surah Hud, iaitu tadilah wa aqimis salah. Waqi' dan An-Nasai mengatakan Muqatil pendusta besar dan pereka hadis. Al-Jawzajani pula mengatakan dia seorang dajjal. Tak lagi. Itulah ceritanya. Jadi kalau kita perhati hak sebut nama, tak ada satu pun tak ada hak sahih. Hak Tirmizi tadi pun tidak sahih. Dia sendiri kata tidak sahih. Dia sendiri. Kelimanya ialah Nabhan At-Tammar. Kisah Nabhan sebagai sebab turun ayat 114 surah Hud dikemukakan oleh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Thaqafi di dalam tafsirnya dengan panjang lebar. Dia mengambilnya daripada Musa bin Abdurrahman, daripada Ibni Jurayj, daripada Atha, daripada Ibni Abbas. Menurut Hafiz Ibn Hajar, Abdul Ghani dan Musa adalah dua orang perawi punah lah, dua orang perawi punah dan tidak boleh dipakai. As-Sa'labi dan lain-lain juga turut meriwayatkannya menerusi saluran riwayat Muqatil daripada Dhahhak, daripada Ibnu Abbas. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini, Muqatil adalah pendusta besar dan pereka hadis. Dhahhak pula tidak mendengar apa-apa daripada Ibnu Abbas. Jadi macam mana dia yang Ibnu Abbas cerita, dia sendiri tak dengar apa-apa, dia tak ada apa. Sebab itulah kata ni tak boleh pakai. Gak orang kita ni kan berhibna, dia mudah asal hadis sebut hadis saya bahlal lu. Junjung selalu. Banyak benar nak junjung ni kalau lagu ni kan ni. Tak boleh. Salah kita dosa pula dengan sahabat-sahabat. Nak minta maaf kan dia mati dia. Duduk suka buruk. Lepas tu duduk bayar kan. Setengah-setengah tu jadi sedap lah boleh sebut nama apa dunia lah. Boleh sebut nama sebut. Jangan. Sebab tu saya kata bukan orang biasa saja berdosa sebenarnya.
tutup guru, tutup alim, ustaz-ustaz pun banyak juga dosa. Dosa dia bukan lagu mana, dia duduk cerita benda ngarut lagu ni kau orang. Dosa. Dia tidak teliti. Kadang-kadang ialah cakap nak cek berlaku. Tak boleh buat cakap gitu. Tak boleh. Kena. Kalau tidak tak usah kecek. Tak usah kecek, lebih baik. Kalau nak kecek, ialah kita minta ampun dengan Allah SWT. Dan yang adalah salah silap tu dalam keadaan beringat pun, kan? Tapi kalau cuai tak boleh. Cuai tak boleh. Ni rusak ni akidah kita. Jadi cemar hati kita. Kita tak boleh suka buruk ke orang yang hidup saja. Yang mati pun 1000 tahun lebih dah tak boleh. Kena cek molek. Ni maruah orang. Sebab itulah ulama-ulama ni gerai, dia kata dajjal lah macam-macam. Betul lah. Pasal teruk sangat akibat dia tu kepada orang ramai. Orang kita biasalah, puasa rejak dah molek, nampak molek. Kita tekan lah dia nampak molek kan. Kita tidak tahu tu barang mengarut belakang. Itulah. Pak kita kata tutup guru sendiri duk buat tu. Susah lah. Sebab tu yang kata dosa tu guru sana ni. Dia tidak dosa dia buat maksiat kau pergi mana-mana tu buat maksiat. Dah. Lagu tu cara dia dosa. Akibatnya orang percaya ke dia. Jadi satu masalah pula kita royak orang tak macam tu. Dia kata kan susah. Susah. Dia lah royaknya benda-benda sebab tidak teliti. Bukan sekarang tidak teliti tu. Amalannya, akidahnya, kau tugon. Itu akibat. Sebab itulah payah bila kita royak apa-apa padahal royak hadis tu topih lagi. Dia tidak khabar tu. Dia bukan tolak kita, tolak hadis. Kalau tolak hadis tu lagu mana? Kalau tolak orang lain boleh kira tak apa, tolak orang lain tak apa. Tapi kalau tolak hadis berat. Apa maknanya percaya kepada Rasul tu? Situ dia pergi situ. Percaya kepada Rasul tak apa makna? Rukun iman ke tu? Dia jadi terjejas itu. Ni banyak benda dalam masyarakat kita. Sebab tak ada budaya tahqiq dalam masyarakat kita. Ni baru nak ada sikit-sikit. Mula tak ada. Mula saya mengaji pondok juga. Orang pondok juga. Ngaji kita Al-Jawharul Mauhub. Dalam tu macam-macam ada. Memang orang alim. Orang alim. Tapi kan dia tak royak kedudukan setara mana. Seramai mana orang duduk bakar lagu tu. Sedangkan haram, saya bakar hadis maudhu' ni haram. Haram dosa lah. Setara mana? Itulah orang hebat. Kashful ghaibiyah ngaji pondok gapo dia tak ada dalam tu. Mengarut saja. Tunggu baca, kita dengar, kita baca ngaji. Qisasul anbiya barang mengarut saja. Tunggu baca. Anda murid dengar. Pakal dia ngaji sekat tu dia klik baca tu pula. Saya bawa tu pula. Lagu tu lah. Tapi nasib baik kita ni ngaji lagi. Gi lagi jumpa. Tahulah cerita tu lagu mana. Jadi sepatutnya kitab tu ialah sumbangan ulama. Dia telah buat jasa dia ke mana-mana pun. Cuma dia bercampur bau gitu. Semula dia ada budaya tahqiq, takhrij hadis. Seperti dalam masyarakat Arab, di luar-luar negara dia ada budaya tu. Kita ni di kalangan ahli ilmu pun tak ada lagi budaya tu. Usah kau orang awam nak tahu gapo no. Orang alim pun budaya tu tak ada. Budaya tahqiq ni pasti benda ni ada mana dalam kitab mana, pastara mana, kedudukannya, boleh kau pakai dalam bab ni? Tak ada. Takhrij hadis kau dia kaya ikut serah nak cerita. Kalau lagu tu sudah benar cerita dah, banyak benar, mudah lah. Jadi payah ni pasal kena cek. Makan masa ni kena cek dulu. Ni kalau bawa nak wayak cerita gitu,
Banyak benda boleh tulis kitab kalau gitu. Nah. Ikut. Ada depan mak mari. Oh, nah. Itulah sebab orang tua kita kan gomo nak masuk Jambil pakai piah. Tak pakai piah tadi, pakai piah masuk Jambil dah. Dia takut kena nombor ke syaitan kali dah. Najis. Pakai piah. Tadi tak pakai. Nak semayang pakai serban. Pasal apa ada dalam Al-Jawharul Mawhub? Dia pakai hak tu. Orang buat ngaji hak tu. Memang ada. Tengok. Sebabnya kita ngaji. Tu tahu tu bukan dengan orang cerita dah. Ngaji. Masa di pondok tu. Jadi budaya pengajian hadis kita ni memang ni tak ada tahqiq. Itulah. Baca semata-mata. Kalau ngaji sekat tu kan, kena. Memang ada. Kalau nak kata ada dalam kitab, memang ada. Tapi tidak semua ada dalam kitab ni betul. Usah ke kitab biasa, kitab Taurat, Injil tu pun tak betul dah jadinya. Kitab suci ke tu? Kita tak boleh kata betul. Dia sudah diselewengkan. Tu setara kitab suci. Faham lain-lain. Lagu tu. Tapi dalam masyarakat kita berhibdah lagu-lagu ni mudah benda tersebar. Sebab apa? Sebab silapnya orang-orang yang ngajar juga. Nanti orang kata pula, dia kata nak menyalahkan orang pula. Dah sungguh. Memang sungguh. Jadi hak salahnya siapa dia? Orang-orang yang mengajar dia lah yang sebar benda ni. Orang ramai ni percaya ke dia alim, muka pandai kan? Harap. Hak mana mak ayah atas anak dia mengaji juga, anak royak juga, ayalah dia lah belakang. Dia tahu apa? Hak tu hak salah sebenarnya. Tapi setengah-setengah orang dia marah kalau kita sebut-sebut gitu. Apa salahnya kita nasihat? Wa tawasau bil haqqi. Nasihat. Tu tak betul, tak betul. Cek molek akan jumpa lah orang hak kata tak betul tu bukan kita kata, kita tulis wayak je. Kan mesti baca saat ni. Orang ni kata dhaif, orang ni kata dajjal. Kita baca je. Tulis mula. Jadi dia marah, sepatutnya terima kasih lah orang tegur, boleh baiki, kau molek kita buat. Tapi yalah macam-macam lah. Dia takut orang kata dia tak pandai pula. Bapanya Imam Malik, berapa banyak masalah dia imam, dia tak tahu. Dia jawab dia tak tahu. Patut ni tak tahu apa tadi. Kena cek dulu. Tak jejak. Dia tetap imam. Orang baru buat macam ni. Kita silap faham. Sebenarnya bagi saya nombor satu sekali hak salahnya orang-orang mengajar. Tu. Gaklah ni dalam khutbah kadang-kadang kita dengar. Sikit dengar tu. Dia cerita tu. Dia tak tahu apa. Kita ingat tu Imam Ali benar dah. Bukan nak pindah, tidak. Kenyataan. Mana sepatutnya kena ngaji lagi. Kalau tak saya ngaji, baca. Jangan padas kat tu, tak boleh. Punuh orang ramai, beribu orang depan. Kita duduk buat. Jadi hadis gapok mari tu teruklah. Tak tahu mana tak cek molek dulu. Sepatutnya bila kita nak suruh orang dibaca, wajib mesti baca tu. Biar betul lah kita tu dulu. Dah. Biar betul dulu. Ni banyak orang tak betul. Patut suruh apa? Mesti baca tu. Tak kena. Dia masalahnya dia tak perasan sebenarnya. Dia bukan sengaja, insya-Allah. Tidak sengaja. Pokok kita ni muka juru belakang kan. Tak ada maksud tak molek, cuma tak sedar, tak khabar. Dia tak sedar. Kalau sedar, siapa dia nak dosa? Tak ada kan. Tapi dah muka dia caya atas caya. Takkanlah tu alim setara ni dia tak tahu, dia tidak faham. Cara orang alim ni lagu mana macam Tirmizi kau gapo, dia mari hadis dhaif. Kita tak boleh kata dia mari dalam kitab dia tu makna pengiktirafan daripada dia makna sahih. Kalau sahih, apa dia kata dhaif tadi? Apa? Kita kena faham hak tu. Tak boleh bergantung pada audio. Tak boleh. Pada dia tu bidang apa pula? Belum tentu lagi.
Kalau tak ada, tidak bidai kan, tak boleh. Ada lah, orang tidak mengaji dia tak kira lah kan. Ada salah seorang sahabat tu, dia sebut sahabat kita, anak buah lah juga, dia sebut ada ngaji tempat kita ni, mana dia tidak ngaji hadis, dia tidak tahu, dia ngaji gol lain lah. Kitab Mishkat ni kitab pekoh kau kita agak. Tengok setara tu orang ngaji, kalau tidak bidai dia tak tahu kita agak apa nak kira orang ramai tu. Sebab kena tengok dulu dia bidai agak. Kalau cara biasa dia tidak sepuh orang zaman dulu. Orang zaman dulu dia ngaji kemas, dia ngaji belakang. Lah ni bidai tu satu, dia tak tahu dah gol lain, sehingga kita tidak suka. Dia tidak tahu benda tu. Kalau orang masuk dalam bidang tu, maknanya mula-mula masuk tahu dah kira-kiranya. Gitu. Itu keadaannya. Kita perlu tahu. Kadang-kadang orang terpedaya kita ni, orang biasa dia terpedaya, dia serba besar, dia jumpa labu, dia janggut tebal. Tu je. Situ sekitar tu je. Benda ni kita tidak royak saja. Pernah ada satu orang tu, dia tanya saya, nak atas nak pergi luar negara, ngapa Quran? Saya kata tak salah, bukan seperti zaman dulu. Lah ni tempat kita pun banyak dah. Pada sini sudahlah. Bahkan dari segi bacaan itu molek kita. Nak bandingkan dengan Pakistan, dengan India tu, saya dulu pun banyak salah kata. Mau je balik tegur kaya kamu. Lepas tu mengaji pula tajwid go ni. Jadi terbaikilah. Kalau tidak rosak banyak, tak boleh. Dia tak dengar. Dia kata kita tengok tu guru dia, pun suruh sejuk hati. Pasal apa? Dengan janggut putih panjang. Dia sebut tu. Nak lawan janggut kita dengan dia, tak boleh pergi. Kalah belakang. Kalah. Dia tak faham situ. Akhirnya tak ada apa, balik saja. Orang kita silap banyak. Dia tengok seorang dua pergi sana jadi kecil, dia pun nak atas kecil kata. Tidak gitu caranya. Kena dengar orang royak. Orang ada pengalaman, dah nak kita tanya dia, patut nak faham pula dah. Jadi orang atas kecil, kita berjaya. Berapa orang yang berjaya lagi? Kalau tak berjaya, apa tak tengok, beribu lagi. Takut anak kita termasuk dalam hal tidak berjaya. Kena fikir gitu. Buat molek, biar rancang molek. Jangan ikut betul kata kita dia terpengaruh dengan zahir, dengan luar. Sebab tu kumai ini mari sambut lagi. Pimpinan ulama dah serba besar mana dah. Janggut tak boleh lawan apa kita dah. Itulah silap. Tak boleh buat tu. Tak boleh. Tempat kita, masyarakat kita ni sudah dia terasuh dengan gitu cara berfikir. Tok guru kalau ada pondok orang panggil tok guru. Kalau tak ada pondok alim supaya Yusuf Zaki tu pun orang tak panggil tok guru. Mungkin dia pakai biasa, tak pakai piu gapo. Orang tak reti menilai. Tok guru ada sebutir dua pondok. Nama buka pondok tok guru lah. Padahal dia mengajar Quran je. Ini cara mikir tak betul. Sebab tu tertipu kita, terpedaya. Hak alim, hak pandai-pandai, kita tak nampak. Sebab apa? Dia semua biasa. Dia tak senyahu, dia tak sempesat, dia tak orang mulia ke dia, pelebih dia nak biasa. Kita tak faham gitu. Orang tawaduk, kita tak faham. Kita suka orang berpura-pura. Itulah benda ni. Banyak benda lah. Sikap orang alim, orang mengaji satu perkara. Sikap masyarakat tu satu perkara yang lain. Inilah yang menyebabkan jadi celaru tak molek. Sebab tu kita tengok mana ada orang-orang alim kita buat kerja, tak ada. Dia sibuk dengan benda-benda tak ada faedah. Kalau kita kata tak ada faedah, ya marah kan. Hak sebenar tu ya. Apa orang tempat lain jadi kerja buat. Mengarang kau tu, mengarang ni boleh tinggal kau orang lain, kau orang generasi kemudian. Kita tak ada. Dia nak mengarang masa mana kita tunggu kubur dah.
Tunggu kubur lagi, cukup anak orang tu, anak orang ni lagi. Banyak perkara benda kerja. Jadi hak tu je nampak kerja orang agama. Sehingga hilang keyakinan orang terhadap orang agama ni boleh metok ke tidak. Dah lama dah dia tak tahu orang agama ni. Hak dia tahu dia lagu tu kerja dia pergi mai ajak. Package pula tu lah ni dah. Benda tak ada tu, pondok sampai itu pun tak ada tu. Kau jadi, itulah bendanya kalau kita lek. Kalau ikut air tak su. Sebab tu dia mula tak lah. Kerak lah. Nak ikut-ikut, tak saya ikut nak mana? Tak kata. Sekurang-kurang kalau jadi orang Indonesia boleh kira kan. Orang Indonesia kalau dia cerdik sikit dah. Cerdik sikit. Dia tak keliru. Ulama dia cuba tengok Hamka, Pak Nasir, dia boleh terima. Walaupun lagu tu pakaian dia, dia boleh terima, tak apa. Dia faham. Dia tahu ni orang ahli. Kita tidak terkeliru dengan benda-benda saat ni. Tak apalah. Jadi Tha'labi kata ayat yang turun dengan sebab nabhan hanyalah ayat 135 dari surah Ali Imran, iaitu ayat ni, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, menganiaya diri sendiri itu buat dosa lah, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kalau nak ada pun dia tersasul lah tu. Sebagai seorang manusia, Tuhan nak uji dia, tergelincir orang kata, bukan pisah. Kalau berlaku juga, lepas tu dia tidak terus buat benda tu kalau benda salah. Itu sifatnya. Jadi hak ni je kata Tha'labinya, hak berkenaan turun dengan nabahannya. Ada pun ayat surah Hud tadi dah kata dia. Canggah pula situ. Canggah pula situ. Keenamnya adalah Abbad. Ni nama sahabat ni. Qurtubi ada menyebutkan nama ini di dalam tafsirnya, tetapi tanpa sandaran berupa riwayat yang kukuh. Itulah. Demikianlah 6 nama yang dikemukakan oleh Al-Aini dan Hafiz Ibn Hajar sebagai orang yang didakwa merupakan sebab kepada turunnya ayat 114 surah Hud, bersama-sama dengan sedikit komentar daripada penulis. Memanglah tidak mustahil perkara seperti itu telah berlaku kepada sahabat. Tidak mustahil. Malah beberapa riwayat yang sahih ada menyebutkan tentangnya dengan latar belakang cerita yang berbeza-beza. Ada menunjukkan tidak sekali berlaku. Riwayat-riwayat itu jelas menunjukkan bahawa peristiwa seumpamanya telah berlaku beberapa kali kepada beberapa orang sahabat. Bagaimanapun, riwayat-riwayat sahih itu hanya menyebutnya secara umum sebagai seorang lelaki tanpa menyebutkan nama secara terang. Kalau hak sahih gitulah. Riwayat-riwayat itulah sepatutnya diguna pakai oleh kita, memandangkan disiplin para ulama hadis yang muktabar di sepanjang masa dalam perkara-perkara seperti ini ialah mengemukakannya secara samar dan umum sahaja. Alasan mereka ialah ia menyentuh soal marwah dan pribadi para sahabat. Untuk mendapat pengajaran dan panduan daripadanya, cukuplah dengan mengemukakan cerita-cerita seperti itu secara umum sahaja, tanpa perlu mencari-cari nama-nama mereka, kemudian didedahkan kepada masyarakat seolah-olahnya ia suatu fakta yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tak patut dalam lagu tu. Jangan buatlah. Tapi kadang-kadang nak bagi sedap cerita tu bubuh nama. Tak boleh. Untuk pengajaran pada dah. Tak caralah siapa. Gitu keadaan. Di sini saya ada tambah ni, tapi tak apalah, kita pakai bila.
Ada tambah lagi beberapa alasan. Alasan ulama apa tak boleh kita cerita benda ni dengan pakai nama terang. Sebabnya gini, disiplin ulama hadis ni alasan dia, kita tambah lagi. Tambah dah, cuma dalam tidak. Iaitu sahabat-sahabat tu kalau dia melakukan pun, katakanlah dia melakukan benda ni, boleh jadi dia sudah bertaubat. Boleh jadi dia sudah bertaubat. Bahkan kalau kita baca ayat tadi, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kira-kiranya Tuhan sudah isyarat tu bahawa taubat dia diterima. Tuhan sudah hapus dah dosa dia. Apa ada hak kitanya untuk duk sebut lagi sampai bila macam dia tidak bertaubat, macam Tuhan tak terima lagi taubat dia. Jadi itu mengaibkan dia. Kalau ada anak cucu pun malu tu nak sebut tu, keturunan ni, nama tu sebut. Sebab tu dalam Quran pun tak ada mana nama dia. Tak ada. Ada tu adalah hikmat dia, sikit sangat. Sebab apa? Untuk pengajaran tidak perlu kepada nama. Takut gitulah. Jadi kita duduk kata kepada orang yang sudah bertaubat dah, taubat pula Tuhan sudah terima dah. Dalam Quran benar. Kalau orang lain tu kita tak tahu dah Tuhan terima ke tidak. Ni dalam Quran sebut. Selesai dah masalah dia tu. Jadi kita nak sebut nama asal itulah dari segi disiplin ulama hadis tak sih. Dan saya tambah juga sini, sebab sini tak ada. Bacalah kitab mana-mana pun hak puan, hak tina tu, hak terlibat, tak ada nama dia. Tak sebut nama. Jadi maknanya kita dapat faham kalau berdasarkan riwayat yang sahih. Hak tidak sahih pun tak ada sebut nama hak tina. Apa? Pasal dia jaga disiplin tu lah. Bayangkan kalau anak cucu dia tahu, kalau masyarakat tahu, macam mana? Padahal dia sudah berubah dah. Jadi benda lagu ni tak patut dihebohkan, disebarkan, sebab dia mencemarkan maruah seseorang tu, menjatuh kedudukan dia, martabat dia, malu, jadi malu. Padahal benda ni boleh berlaku kepada siapa saja. Boleh berlaku. Jadi hak puan tu tak ada nama. Jadi ceritanya benda apa dia hak buat. Kalau kita tengok berdasarkan setengah-setengah riwayat tadi kan hak sahih juga, berat buat tu. Jadi kira-kiranya dosa besar ke dosa kecil? Kalau sekadar siung tu kita kata dah, hak dalam riwayat Bukhari ni dia siung je, itu je sebutnya. Nak sabarlah kita kata dosa kecil. Ni kalau hak dia buat, dia mengaku ni tak ada, semua buat. Seorang suami buat terhadap isteri dia buat, kecuali tu bukan. Maknanya cara berat benar tu. Kecil lagi kau tahu tu. Itu persoalannya. Jadi adakah kita boleh memandang mudah, memandang remeh benda-benda lagu ni? Jadi tak sabit berat kalau berlaku muka dosa kecil. Pada ambil maya saja selesai. Gitu ke? Itu persoalan. Jadi setengah-setengah ulama memang katalah ini masih dosa kecil lagi. Masih dosa kecil lagi. Sebab apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Hak tu lah. Tapi kalau kita perhati dalam riwayat sahih, hasanat yudhibna sayyi'at, apa dia sayyi'at? Dia cium tadi ya. Tapi dalam riwayat Muslim tu mana dia buat segala-gala. Lagu mana? Jadi sinilah Imam Bukhari nak ayatnya. Imam Bukhari nak ayat tu kita tidak nampak benda halu seni dia tu. Dia gini, sembahyang tu ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Kelebihannya dapat menghapuskan dosa. Itu maklum dah. Dosa setara mana? Kalau kita sembahyang seorang, samakah dengan sembahyang jemaah? Tak sama. Sembahyang di masjid kan ada kelebihan dia sendiri pula. Sembahyang Mekah, Madinah, ada kelebihan dia sendiri pula. Sembahyang dengan Nabi, ada ayat besar lagi khasiat dia, sehingga benda lagu tu buat tu boleh hapus lagi. Tu dah ayat. Imam Bukhari nak isyarat ke situ lah. Kalau hak kecil tu kecil lah, kalau hak besar tahu tu jangan kita pandang mudah. Orang lain tak ada, dia sembahyang sekali dengan Nabi ni lebih. Hak tu yang jadi sahabat tu lebih tu. Kelebihan sembahyang dengan Nabi tu, sebab dia sembahyang sekali dengan Nabi. Dia sembahyang, ikut ambil air sembahyang,
sembahyang dengan Nabi. Itu kelebihan. Jadi maknanya memang sembahyang itu menghapuskan dosa, tapi dosa setara mana? Itu bergantung kepada keadaan sembahyang kita, keikhlasannya, ketepatannya mengikut sunnahnya, apa semua ada ambil kira berlaku. Memang pada dasarnya betul, memang menghapuskan dosa, tapi ia mampu menghapuskan dosa sebesar seteruk tu boleh? Itu tak jamin. Sebab beginilah, sebab kita kata bahan pencuci. Kalau nak cuci biasa ni, sabun biasa boleh tak kan? Tapi kalau hak berat-berat tu tak pandai, kena klorok kau gapo kita kata dah. Lagu tu. Jadi hak ni pun kalau dengan Nabi ni, hak tu kelebihan dia. Situ. Jadi kita tak boleh buat pandai mudah, pandai remeh. Jadi kita pun akan dapat lagu tu juga. Tidak gitu. Tidak gitu. Jadi cumanya bagi orang yang kata setara tu dosa kecil lagi, maknanya satu kegembiraan lah kepada kita. Hak mana-mana ada melakukan, mudah-mudahan agak dosa kecil kan, mudahlah nak apa. Mudahlah nak apa, tidaklah kata jadi kena taubat jauh benar. Jadi bila-bila buat gitu, bila-bila buat perbuatan sembahyang apa tu sendiri dapat menghapuskan. Dari satu segi dia meringankanlah, melegakan perasaan kita. Dari satu segi hak bahayanya iaitu mungkin kita memandang benda tu remeh, jadi mudah nak buat. Tapi kena mengingat Tuhan sudah kata dah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu semua termasuk dalam mendekati zina. Mendekati zina itu pun dia larang dah juga. Takut-takutnya terjerumus dalam perzinaan sungguh. Jadi kalau lagu tu berat dah. Jadi sebab tu tak boleh pandang mudah. Tak boleh pandang mudah, tak boleh pandang kecil lah. Cuma kita ingat hak ni cerita ni dia boleh ni. Itu kelebihan sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Adapun orang lain boleh jadi kita sembahyang 1000 kali, 2000 kali, sepanjang hayat kita pun tak boleh serupa dengan sekali sembahyang dengan Nabi. Dia besar kelebihan. Besar kelebihan. Dan dia nak cerita di sini sekadar secara umum, pada dasarnya sembahyang itu boleh menghapuskan dosa, ya. Memang. Itu ya. Tapi oleh kerana benda-benda kalau setara takdir itu boleh jadi dosa besar dah, jadi kita kena beringatlah. Tak boleh pada sembahyang lah aku dah dosa aku, walaupun setara tu kita buat sebab ada dalam riwayat Muslim tadi. Tak boleh lagi tu, kena gomo lah. Sungguh-sungguh makna taubat tu sungguh-sungguh, dan jangan lagi berlaku benda-benda lagu tu. Kita berada dalam suasana yang terdedah kepada keadaan tu. Tak sih ya? Boleh jadi kalau seseorang tu dia menyesal sampai begitu, dia tak sih dah, lari daripada suasana tu, dia tidak suka kalau berlaku benda lagu. Boleh jadilah kerana tu Tuhan timbang. Kita tak tahulah tu. Kalau Nabi dia boleh royak, kalau kita tak tahu setara tu. Boleh jadi kalau Tuhan nak ampunkan seseorang tu, dia boleh ampun. Besar lagi pun boleh. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak Tuhan tak ampunnya dosa syirik. Hak lain dia siapa yang dia nak, dia tak royak kalau dia taubat, kalau dia gini, kalau dia nak. Tapi mengikut kaedah dia je, dia royak dah kena taubat, kena gitu ginilah, barulah dia terima. Tapi kalau seseorang tu tidak taubat, dia buat baik, dia menyesal, dia gitu sekadar tu, boleh jadi kalau Tuhan nak ampunkan, bukan sekadar tadi, lebih lagi pun boleh. Kalau Tuhan nak ampun dosa syirik pun Tuhan ampun juga. Lagu mana? Tinggal ampun lalu, tinggal ampun lalu. Bahkan istimewa lagi daripada orang asal Islam. Kalau musyrikin lah, orang kafir. Sebab apa? Dia seperti anak baru dilahirkan, tak ada dosa. Sampai setara tu ada pula kelebihan dia. Tapi nak kata Tuhan tak terima lah, sudah tak ada. Syirik pun Tuhan terima dulu, tinggal saja, selesai.
Itu nampaknya masa ni tak mengizinkan. Kalau nak berapi ni panjang lagi ni. Kita sekat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Kita buka kepada soalan-soalan yang ada. Mungkin dengan soalan tu Ada. Ada. Ini ada dua soalan sini. Yang pertamanya, apakah pandangan Maulana mengenai kanak-kanak tidak berkhatan lagi berada dalam saf solat yang orang dewasa? Tidakkah ia dianggap menyisihkan jika orang dewasa selalu menyuruhnya ke belakang, padahal saf depan belum penuh? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana pandangan Pak Mazhab mengenai batal wuduk jika tersentuh kemaluan? Jadi hak yang pertama tu kanak-kanak tidak berkhatan. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, dia ketat sikit. Dia sebenarnya kalau tidak berkhatan pun tak apa. Tak apa dari segi boleh masuk sembahyang ke apa tadi tu. Mazhab Syafi'i pun kalau dia cuci, bersihkan. Tapi biasanya budak-budak ni, orang kita panggil kulut, dia bila tidak bersunat ni, dia adalah apa dia kata, sisa-sisa air kencing, kotoran tu dia melekat situ. Jadi hak tu dia jadi cemar ni. Sebab air kencing ni patah benar tak boleh. Kalau buat sembahyang, sos sembahyang ke apa, air kencing ni tak boleh. Kan? Ada satu orang tu, kubur dia kena seksa dalam kubur kan, sebab apa? Dia tak jaga kencing. Jadi hak ni dia berkait dengan air kencing lah hakikatnya. Tapi kalau seseorang tu dia bersih semua anak dia ataupun anak dia tu sendiri bersih, kan tak ada apa. Tu je sebenarnya. Bukan kerana tidak sunat, kau kerana sunat. Tidak kerana tu, kerana kotor. Kalau bersih, tak ada apa. Tu di situ benda tu kena tahu masalah sebenar. Gapo dia puncanya yang jadi orang hak kata tak boleh. Jadi bagi orang hak kata tak boleh tu adalah kerana dia kena menggunakan dengan air kecil. Air kecil ni tak kira air kecil gapo pun. Tak boleh lah. Jadi bila dia tu menanggung najis, kalau kita tu menanggung dia pula, ini kaedah dia kalau mazhab Syafi'i. Katakanlah kita duduk, dia guling atas paha kita duduk tahiyat misalnya, dia guling, dia letak kepala dia ke dia letak kepala dia ke atas paha kita. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, adalah yang berpendapat begitu. Bukan semua mazhab Syafi'i tu dah adalah jadi pecahan-pecahan. Kadang-kadang orang kita ni, dia tengok mazhab Syafi'i ni, dia ambil saja, padahal banyak lagi hak lain. Salah satu tapi salah satu pun banyak juga orang pegang gini. Kalau lagu tu dia tak boleh batal. Sebab apa? Dia gini. Misalnya ni tali ni, wayar ni. Wayar ni tu email dia pakai speaker ni lah. Pakai wayar. Kalau dia ada di wayar tu tarik cicak ataupun apa-apa lah najis dah, wayar tu akan bergerak kan, kita bangun dia bergerak juga. Bukan wayar tu jauh lanjut jadi tak bergerak, dia tu sebab kena najis tu dah. Ni sebab kena najis tu bergerak tu, najis tu tidak di tubuh kita, tak boleh. Sebab dia masih bergerak lagi. Tu dia kaedah dia. Jadi Hasani pun mungkin lah berlaku gitu. Sebab tu dia suruh duduk di belakang tu, takut-takut berlaku begitu. Muka budak kan. Kadang-kadang dia letak paha dia ke ataupun dia bersandar kepada kita. Bersandar tu mana menumpai kita betul lah. Kalau kita lari dia rebuk, tu mana dia bergantung dengan kita, tak boleh dah lah. Itu mengikut kaedah dia. Satu kaedah. Tapi kalau kita mengikut kaedah ulama terbuka dalam dunia ni, banyak lagi mazhab gapo kan. Dalam Syafi'i sendiri pun dia banyak lagi pendapatnya. Dia kira kalau zahir suci lah, tak ada gapo.
Jadi kalau tidak kena betul kita, tak apa. Macam tadi wayang apa tak apa tu semua. Dulu kita jumpa dari Imam Bukhari antara yang berpendapat begitu. Tak apa. Asalkan tak kena kita. Jadi masalah dia bergerak ke tidak bergerak tak cara. Kita tidak kira menanggung dia tu, lagu tu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Ini kalau kita andaikan hak tadi, yang pertama tadi, budak tu tidak bersihkan. Kalau dia bersih tu semua kata tak ada gapo. Bukan kerana dia bersunat atau tidak bersunat, tidak sabit tu kan dia cemar. Kalau tapi orang-orang tua ni apa ya dia suruh pasal tidak pasti budak tu lagu mana dia guru. Tu je. Kalau pasti semua kata tak apa. Bahkan di zaman Nabi SAW, Ibnu Abbas tu kan kecil lagi, dia duduk dalam saf pertama. Ramai lagi orang lain-lain kecil, kalau dia pergi awal dia duduk dalam saf pertama, saf kedua. Tak ada yang kata budak ni kena duduk alik belakang. Cuma anjuran Nabi SAW lebih moleknya gitulah. Tapi tidak mesti. Boleh juga duduk depan. Kalau saf tu tak penuh, lebih baik jaga tu. Jadi asalkan apa ni dia tu suci zahir dia tak ada gapo. Okey, suci. Kita bersentuh dengan dia tak apa. Hak bersentuh dengan dia tu seluar dia ke, baju dia ke, tubuh dia ke, tu suci, tak ada gapo. Gitu. Soal dukung budak akak dalam cerita Nabi tu dia akak cucu dia hak perempuan lain. Ni hak lelaki masalah ni. Tu hak lelaki tu dia ada khilaf lah. Ada khilaf. Hak moleknya kita jagalah setakat mana boleh. Dah ada orang kata tak boleh, tak usah. Jaga. Tapi kalau payah-payah sangat tak usah gitu. Payah jadi sampai jadi nyus, tak payah gitu. Jadi budak dia duduk alik belakang memang ada sunnah. Tidak salah juga suruh dia duduk alik belakang. Orang tua lelaki, budak, lepas tu orang perempuan. Itu tidak salah. Tidak dengan makna menyisihkan. Jadi sebab tu cara yang paling baik menyelesaikan masalah, kalau sunat awal selesai. Sebab negara-negara luar kan memang dia baru beranak tu seminggu sunat dah bapak dia. Lagu tu tak ada masalah, maklum dah. Tempat kita ni semua orang sunat lah, tak ada jadi masalah, tak timbul dah masalah ni. Masalah ni yang timbul ni tu je punca dia. Sebenarnya tak ada masalah lain. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Mazhab mengenai batal wuduk jika tersentuh kemaluan? Ni pun benda khilaf juga. Dia tanya Pak Mazhab ni, tahu dah ni. Mana Syafi'i tahu dah batal kan? Syafi'i memang batal. Ni khilaf ni bukan kemudian zaman Imam Syafi'i ataupun zaman kita, zaman sahabat lagi khilaf. Ni ada sahabat yang kata batal, ada sahabat yang kata tak batal. Sayyidina Umar kata batal, Sayyidina Ali kata tak batal, Ibnu Mas'ud kata tak batal. Jadi hak ni kemaluan ni bukan kemaluan lelaki saja, perempuan pun sama. Tuan diri itulah setuju, bukan orang lain. Tuan diri tu, tuan diri tu kalau sekadar permukaan dia tidak batal. Atau so kira janganlah cocok. Kalau cocok lain cerita lah. Ni kalau sekadar hak zahir setuju. Imam Bukhari termasuk dalam orang yang mengatakan tak batal sentuh kemaluan. Imam Bukhari salah seorangnya. Imam Abu Hanifah, dah ramai lagi orang lain-lain. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik ke apa kata batal. Sebab tu juga kalau kita nak cermat kat tak usah lah. Nak pegang-pegang apa nak pegang tu, sebab dia boleh menimbulkan jadi perasaan tu lagu lain kan. Jadi boleh jadi siapa keluar air mazi kau pula siapa keluar air mani kau, jadi tak molek lah. Tapi saya Ali kata ada riwayat dia sahih, dia kata bagi saya tak ada beza pegang kemaluan dengan pegang ling kau pegang hidung, betul, bukan anggota kita, betul. Dia kira anggota. Jadi benda khilaf lah, benda khilaf. Hak molek kita jaga kalau boleh jaga gitu lah. Terutamanya kalau kita ni nak jadi tu imam, makmum kita tu orang mazhab Syafi'i, orang Malik, kata memang batal. Kena melera demo tu. Nah, kalau tak melera pun tak apa, sebab yang dikira sah tak sah sembahyang ni
hak pegangan tu iman tu, pegangan tu iman. Dia kira tak apa, tak batal lah. Jadi orang lain tak perlu tahu. Dia setuh, kau tidak setuh, tu cara lah. Tu cara. Lah bukan dia nak jadi tu iman kepada kita ni orang Syafi'i, tak perlu. Atau kalau dia sah, dia sah. Gitu. Khutbah jemaat Masjid Teliput kemarin menyatakan kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, benarkah? Menurut riwayat asah, kesucian yang dimaksudkan bukan kebersihan yang kita faham. Ya, banyak selalu ni kan orang dulu kata an-nazafatu nisful iman ataupun minal iman. Orang guna sebenarnya itu lafaz hadis sahih tidak gitu. Tidak gitu. Kalau ada pun kita kena pakai riwayat bil makna. Itu kita pakai gitu, riwayat bil makna. Kalau riwayat bil lafz sahih, tepatnya at-tuhur syatrul iman atau minal iman. Tuhur tu bersuci. Bersuci ni maksudnya ambil air sembahyang. Walaupun cuma nampak baju kita cuma tapi dia tidak najis, suci. Kita nampak bersih, tak ada apa-apa, tapi kita berhadas tadi, kencing tak apa, suci. Tapi kita kotor tu kira kena bersuci. Bersuci tu ambil air sembahyang. Bukan ada gonyoh tempat kotor ke apa, tak ada. Bersuci lain, bersih lain. Bersih lain. Sebab tu riwayat bil makna ni kadang-kadang dia lari. Hak maksud asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh bersih apa dia, suci itu. Bersuci itu. Dengan lafaz at-tuhur, bukan an-nazafah. Kecuali kalau kita pakai paling tolak ansur lah, kita kata itu riwayat bil makna, riwayat berdasarkan makna, mengambil kira nazafah dengan tuhur tu lebih kurang makna dia. Supaya suci, bersih, lebih kurang kita kata. Tapi kena faham molek lah. Tidak kata tidak kata bila suci tubuh dia tak ada air sembahyang pun boleh sembahyang. Tak boleh begitu. Jadi syatrul iman ataupun minal iman. Jadi iman tu apa maksud pula? Jadi ulama-ulama bahas apa? Al-iman tu dengan makna sembahyang. Sebahagian daripada sembahyang. Mana-mana kena jagalah untuk kita sembahyang. Bersuci tu ataupun suci tu benda yang kita kena jaga untuk sembahyang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum dalam Quran. Imam Bukhari buat dalil dengan itulah. Kadang-kadang sebut iman tapi maksud bukan iman sembahyang. Buktinya ayat tadi. Iman situ dengan makna sembahyang. Jadi at-tuhur syatrul iman ni bukan makna nak beriman ni kena ada air sembahyang suci. Sebab dia kata lah betul. Berat benar lah kena ambil air sembahyang sokmo. No. Nya ada ketikanya kotor. Jadi apa makna? Lebih sesuai kita kata iman itu dengan makna sembahyang. Itulah. Jadi hal ni gitulah. Ni Assalamualaikum. Saya merasakan seolah-olah tidak adil bagi orang yang beragama lain ditempatkan di neraka. Mana orang kafir masuk neraka tak adil. Begitu. Gitu. Jika dilihat, mana mungkin seseorang bertukar agama melainkan sampai hidayah kepadanya. Ini apa maksudnya? Tak apa tu ya. Jadi bagi saya susah untuk bertukar agama jika agama yang dibawa itu adalah dari nenek moyang mereka lagi.
dan sudah disematkan dalam hati kepercayaan sepenuhnya terhadap agama tersebut. Jadi soalan saya, adakah mereka yang beragama lain ditempatkan di neraka? Kalau berdasarkan kebanyakan dalil-dalil dalam agama kita, Quran dan hadis, orang yang tidak Islam ni neraka, ahli neraka. Betul ya? Rekahnya. Cuma ulama-ulama ada bahas lagi. Kita bincang dah dulu ni ya. Ada pendapat-pendapat yang walaupun tidak popular, tapi mungkin sesuai kalau kita bawa ni kepada masyarakat atau kepada golongan tertentu, dia jadi lembut sikit hati dia tu. Dengan Islam jadi lembut sikit hati dia tu dengan Allah. Boleh jadi. Boleh jadi ada hak tu. Iaitu ulama-ulama kita bahagi ni macam-macam. Ada orang kafir ni macam-macam. Kafir dunia akhirat. Kafir di sisi manusia dan di sisi Allah. Dunia akhirat. Kafir di sisi manusia, di sisi Allah tidak kafir. Di sisi Allah tidak kafir. Kafir di sisi Allah, di sisi manusia tidak kafir. Macam-macam tu dia bahagi pula tu. Jadi lagu mana, apa maksudnya? Maksudnya gini, kafir dunia akhirat atau kafir di sisi manusia dan di sisi Allah tu mana hak jelas lah. Ijtihad dia tu sebagai kafir, semua orang tahu. Dia tak say Islam. Allah SWT pun tahu. Di sisi Allah, di sisi manusia semua kafir. Dan dia memang perangai kafir sungguh lah. Perangai kafir sungguh. Kok sesuai dengan kafir? Itu kafir dunia akhirat, di sisi Allah dan di sisi manusia. Ada kafir di sisi Allah, di sisi manusia tidak kafir. Munafik kafir. Di sisi Allah kafir, manusia tidak kafir. Maksudnya bila dia mati, kita kena uruskan dia sebagai orang Islam, tanah di perkuburan Islam, mandi dan sebagainya, supaya kita buat orang Islam. Sebab bagi kita dia orang Islam. Kewajipan kita setakat al-zahir, tapi di sisi Allah dia tidak Islam. Nak tahu bila? Saya esok dalam dunia tak tahu. Ada kalanya gitu. Ada kalanya tahu, dia nyesal, dia taubat, dia royak dia dulu gini-gini. Tak kira lah tu. Jadi hak ni hak kafir. Di sisi Allah, di sisi manusia tidak kafir. Ada di sisi manusia kafir, di sisi Allah tidak kafir. Kau terbalik. Hak tadi di sisi Allah kafir, di sisi manusia tidak kafir. Ni di sisi manusia kafir, di sisi Allah tidak kafir. Gitu. Lagu mana? Iaitu misalnya kita kata seseorang yang dia baca buku seorang, dia nusuk daripada keluarga dia puas hati dengan Islam. Dia pun tahu cara nak masuk Islam dia lagu mana. Dia dalam hati dia terima lah. Dia tak erti pun mengucap. Biarlah tak mengucap, tapi dia tahu Allah ni waktu Islam jasa. Dia kenal waktu dia suka. Memang betul waktu. Dan ajaran Nabi Muhammad ni molek betul. Dia suka. Dan dia mati dalam keadaan itu. Dia mati dalam keadaan itu, katakanlah. Ataupun sepuh hak berlaku ke, hak berbuat gitu, mana? Hak tu hak naik gunung Himalaya tu. Keluarga dia bubuk, dia kata Islam ni, hak tu lagu mana tak tahu ceritanya. Tapi katanya menarik kita, dikira sebagai Islam dia tu. Lagu mana sebagai Islam, ada ke saksi kau tak ada kau tak tahu. Ni katakanlah tak ada saksi, tak ada, Tuhan saja je. Kalau ada saksi tu iyalah kita kata lagilah. Walaupun orang lain tak percaya, keluarga dia tak percaya gitu, tapi kita tahu dia mengucap, kita dengar ada. Katakanlah gitu. Ni tak ada, secara sani je. Di sisi Allah Islam, di sisi dunia tidak Islam. Jadi kalau dia mati, buat cara dia lah. Dia bakar kau gapo kau, tanah perkuburan dia kau, buat cara dia.
tapi di sisi Allah dia Islam, tidak ahli neraka tu lagu tu. Tidak ahli neraka lagu tu. Ulama-ulama pergi bahas jauh lagi, dia pergi jauh lagi. Dia kata kalau seseorang tu tidak memeluk agama Islam kerana dia tak sapa seru. Tak sapa seru. Setara mana tak sapa seru. Bahas pula situ. Tak sapa seru ni mana tak aja dengar tentang Islam. Kau tak tahu ke satu? Kau tahu dah. Cuma hak tahu tu tak betul. Islam yang tidak menarik. Islam yang bahkan dia benci. Dia tengok kau Islam perangai huduh misalnya. No. Tak menarik. Sebab tu dia tak say Islam. Dia bukan tak say kebaikan. Dia orang jujur, orang baik. Dia jaga amanah, orang amanah. Lagu ni pun mengikut setengah-setengah ulama, dia kata kafir di sisi manusia, di sisi Allah tidak. Akhirnya masuk syurga tu hak lagu ni. Bukan kafir hak kekal dalam neraka. Lepas tu apa masuk neraka? Dah tidak ikut Islam kan, banyak benar mungkin walaupun dia jujur pun dia buat benda tak betul. Hak tak betul tu dia buat. Sebab kita orang Islam tak masuk neraka, masuk juga kita tak betul, kita salah. Kesalahan makan riba misalnya. Makan riba dia buat dalam dunia ni berapa ramai dia rasa tak ada salah. Tak ada salah. Maka dia rasa dia rasa dia berbudi kepada orang tu. Mungkin dia tak faham, tak siapa, tak jejak. Berapa banyak lagi benda-benda lain hak dia buat. Benda hak salah. Orang Islam pun salah. Dengan sebab tu masuk neraka Tuhan murka. Dia masuk neraka. Tapi akhirnya kata dia tidak. Akhirnya dikeluarkan hak lagu dia sebab pada hakikatnya dia tidak kafir di sisi Allah dalam arti kata yang sebenarnya hak Tuhan murka. Tu sumpah juga dia kata ulama-ulama sebutlah dalam kitab-kitab Usuluddin lah ni. Dia kata kalau seseorang tu dia duduk tengah kaji, dia nak tahu nak kaji, nak tengok, tiba-tiba mati dalam keadaan itu dan dia terbuka sungguh, dia tak tahu. Moga dia duduk dalam masyarakat bukan Islam kafir, tapi dia buat kajian. Buat kajian tengah-tengah tu mati. Hak tu pun tidak termasuk dalam kafir, hak kekal dalam neraka. Ini pendapat-pendapat lah. Kalau nak tengok kitab yang mudah lah, salah satunya boleh tengok dalam kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah oleh Syekhul Azharul Syekh Mahmud Shaltu. Dalam kitab tu dia ada sebut, memang dia sebut ni hak kafir kekal dalam neraka. Dia membaca ayat waktu bi ayat waja'adu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Hak kafir lah, ada sifat hak tu kekal dalam neraka. Itu salah satu kitab lah, banyak lagi hak lain-lain kitab lain Usuluddin hak panjang-panjang sikit dia ada bincang benda lagu. Jadi itulah mungkin kalau hak baru masuk Islam tu dia sedih mak ayah dia mati lagu mana lah, InsyaAllah harap percayalah kepada Allah, dia maha adil. Dia maha adil. Sebab kalau kita nak kira semata-mata orang dia nak dapat hidayah, payah. Jangan putih mata. Lepas tu lagu mana? Kalau takdir kita dah duduk dalam suasana tu pun kita jadi gitu juga. Nak hebat setara mana kan? Kalau kita nak atas dasar hidayah semata-mata, kita duduk tengok, saya terutamanya duduk dalam masyarakat berbilang agama, kita boleh tengok dekat, dari dekat berapa ramai orang agama lain ni hak jujur baik lebih pada orang Islam. Baik, tak kenal agama, tak cara agama, manusia sebagai manusia. Jujur, tak aja kecap lawak benda lagu ni. Semata-mata kerana dia sebuah berhala ataupun dia adalah kepercayaan dia, kekal dalam neraka, dia tidak faham apa satu. Itu ya jadi timbul persoalan ni. Di mana keadilan Allah? Di mana keadilan Allah? Jadi lebih baik kita pakai hal tadi, tenangkanlah jiwa, ingat Allah maha adil, dia maha tahu. Hak dia nak sebenarnya jadi jujur, jadi baik, tidak buat nyanya kat orang, tidak kena kat orang. Walaupun kita hak biasa ni, misalnya minum air, doktor ke, pensyarah ke, profesor ke, orang kafir minum air tak tahu benda lagu tu mudarat. Benda lagu tu salah dan dia buat.
Orang Islam pun kalau minum arak berlaku juga. Orang Islam pun. Cuma orang Islam ni sebodoh-bodoh orang Islam, lebih orang Islam ni bila agama kata tak boleh, dia buat. Mujur, nasib baik je. Hak nu pula. Waktu tak ada agama saat ni, dengan akal dia saja dia tak boleh nak fikir benda tu. Padahal dia tinggi bukan main. Tinggi tu bahagia dia tak ada nak cara nak mikir hak ni. Jadi banyaklah kesalahan-kesalahan dia yang menyebabkan kalau orang Islam masuk neraka. Sebab apa? Akibat dia tu buruk. Dia kata riba tu molek. Dia tak nampak. Tak nampak. Tak molek tu. Mujur orang Islam ni, dia bodoh pun dia terima lah. Selesai, selamat dia. Dia betul tak selamat. Ahli ekonomi pun tak selamat. Dia dah nampak molek semacam. Tu bezanya. Ikut Islam dengan tidak ikut Islam. Kalau juru, InsyaAllah harap-harap gitu. Harap-harap gitu. Tapi kita tak tahu sebenarnya. Cuma dari segi perbahasan, sebab macam Ibnu Qayyim gapo, Ibnu Taimiyah mengatakan orang kafir bukan semua kekal dalam neraka. Gitu dia kata. Orang kekal dalam syurga jelas dalam Quran. Tapi neraka tidak. Dia ada bahas pula. Neraka tu sendiri kekal ke tidak? Panjanglah cerita ni, panjang. Jadi ginilah, nak tenang kalau katakanlah ibu bapa kita tu bukan Islam, gitulah, dia telah mati dalam keadaan tidak Islam, dia tuju, mudah-mudahan dia tak termasuk dalam hak kafir hak sebenar. Gitu. Mudah-mudahan Tuhan timbal dia dengan sebab kita ke, mudah-mudahan gitu, setara tu jelah. Nak kata dengan tepat tak boleh. Tak boleh. Kebanyakan ulama mengatakan tidak begitu. Sebab apa? Berdasarkan dalil yang zahir. Ia tak bahar-bahar ada, berlapis-lapis. Hak tadi yang kita ayat tu hak bahar berlapis-lapis lah. Kita ambil kira hak tu. Masalah pilihan raya. Ada yang kata haram kerana ikut sistem Yahudi. Ada yang kata harus. Ada yang kata wajib. Jadi sebenarnya apakah hukumnya? Bagi saya, saya kata benda ni harus saja. Pada dasar harus saja. Mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu jadi wajib. Itu mereka asasnya harus. Nak kata ikut sistem Yahudi, kalau sistem apa, tidak semesti kalau orang kafir buat ni haram selalu. Tak mesti lagu tu. Berapa banyak traffic light pun orang kafir buat perkenal, molek tu kita boleh tunggu tu, tak ada gapo. Jadi harus. Nak kata sistem orang kafir, cuma jangan hanyut lah. Jangan hanyut. Jadi masuk parti pilihan raya tu jadi betul-betul jadi ikut cara dia. Bahkan kita orang Islam kena ambil kesempatan daripada waktu untuk menegakkan hak kita. Jaga diri kita, jangan terpengaruh dengan hak tak molek tu. Gitu ya. Jadi pada dasarnya harus, ada kalanya wajib. Betul? Wallah. Tak ada dah ni namanya. Ni. Saya dengar ada seorang mengatakan ada hadis yang menyatakan potong kuku pada hari Selasa akan mendapat penyakit kemurungan. Benarkah? Ni ada dalam kitab-kitab sebut tadi. Ada. Apa kita sebut tadi? Ada dalam kitab-kitab tu. Tak boleh pakai. Tak ada hak sahih. Patus tak mana ada macam-macam kan. Tu pun ada juga. Hari gapo mana tak ada. Potong lah, nak potong bila pun. Tak ada jadi masalah. Orang zaman dulu dia potong. Dia tak boleh tengah malam lagi tu gini, muka dia potong kuku dengan pisau. Takut luka. Tu je. Takut luka. Dia cerita kat kuku. Hari Selasa ni lebih daripada ni lagi ada kalau nak kira. Lebih daripada ni. Orang tu dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata
ada orang sebut Nabi kata kalau kerak kuku hari Selasa ni mati kena bunuh. Sayyidina Umar apa kata? Kamu Nabi kata kau? Nabi kata sungguh kamu buat gitu. Ya ambil pedang kau bunuh dia. Tu betul kata dia. Oh lagu tu. Nah. Oh kalau lagu tu teruk benar nampak Sayyidina Umar kan. Tapi ada cerita. Ada. Jadi tak boleh, kita tak boleh sambut belaka tak boleh tak boleh sambut belaka, tak boleh telai belaka. Tapi benda yang disebar, yang ditabur ni, ada pepatah Arab kata, bukan hadis, pepatah. Dia kata likulli saqit laqit. Setiap benda hak jatuh, mesti ada hak mung. Hak kutip. Ada hak tak saya kutip, ada hak nak kutip. Dia benda-benda lagu ni ada orang pakar tu, dia kutip lah tu. Tak boleh. Kena tengok. Imam Bukhari anti benar lah. Anti benar. Tak suka benda ni. Boleh tak ada gapo. Ada pula orang kata kalau kita apa nama ni, kerak kuku masa mari kotor ke, masa junub ke, berhadap besar ke, dia jadi apa ni, kuku tu tak ada, ataupun kuku tu jadi bakak lah sesok. Bila bakit sesok kan, moga dia bakit asal tu dah. Jadi apa ni, tapung-tapung ni kuku ni dah ngarut semua tu, tak kerak lah. Tak ada. Dia atas iman benda ni, atas iman. Tidak dengan sebab amalan tu jadi kuku tu tidak bersambung. Pak kuku tu nak pergi mana dah? Apa kalau bersambung jadi tapung-tapung, jadi huduh dah? Tak ada. Semua juga kerak rambut. Dia kata tak boleh. Ada gap. Benda ni kita sudah jumpa dah dalam Bukhari ni sendiri. Imam Bukhari bahas tak ada gap. Ketika main kotor, ketika berjunub, nak makan kau nak minum lah. Paling tinggi dia kata makruh je ulama ni. Kalau hak tu boleh, paling tinggi makruh. Macam Imam Bukhari tak ada apa, harus. Itulah. Wallah. Ada lagi soalan? Ada kot. Okay, kalau ada, saya ingin mengingatkan ahli-ahli semua derma untuk berpasan untuk jalan. Kalau ada lebihan-lebihan, saya ingatkan kepada berpasan, terutama untuk urusan. Dan kita juga sedang memikirkan untuk mencari sumbangan untuk maktabah juga, untuk perpustakaan dia. Kita tahu kita media banyak. Dulu saya dah pernah tanya orang mana berapa yang sesuai kalau kita nak cari pokok dana kan. Kalau takkan 20 tak cukup. Nak pergi sana, nak pergi balik, ataupun nak minta orang buat yang software yang virtual ni kan. Kemudian beri betapa dana lah, menggunakan dana beri perlu-perlukan supaya mungkin dalam masa 4-5 tahun lagi agak Darul Khaosar kita jadi sebuah pusat pengajian yang lengkap lah kalau boleh ya. Okay, dengan itu mari kita bersama untuk kita para